memerdekakan seorang hamba, sedangkan dia adalah seorang kaum kufar, kafir. Sebab tu kadang-kadang saya pun pelik, tuan-tuan. Pelik. Kadang-kadang orang yang belum Islam, dia lebih mengenali Maulidul Rasul daripada kita, tuan-tuan. Dalil dia very easy. Semalam kami, guru-guru kami sambut Maulidul Rasul. Di Masjid India ada perarakan Maulidul Rasul. Di Putrajaya ada perarakan Maulidul Rasul. Tapi kami buat juga satu aktiviti Maulidul Rasul yang dipanggil street dakwah. Kita menyediakan 1000 risalah Nabi dan kita masuk dalam goodie bag. Dalam goodie bag tu, bag yang goodie bag ni bag lah. Dalam tu ada risalah Nabi, ada cenderan tisket, kipas apa semua. Kita bungkus, kita buat goodie bag. Pagi-pagi kita kumpul di Selayar. Saya kata semua dengar kalimat daripada saya. Lepas kalimat kita berselawat. Lepas selawat kita nak buat solat tapi masa tak ada. Jadi kita terus berpecah. Kita pergi KL Central, kita pergi Dataran Merdeka, kita pergi KTM, kita pergi Bukit Bintang. Dapat bergambar dengan Dr. Mahathir. Bukit Bintang. Semua ini 500. Satu grup bawa 500, satu grup bawa 500. Setiap orang yang belum Islam kita pergi jumpa. Nampak masa yang lalu tu lari kat dia. Hello sir, good morning sir. Today is our Maulid Nabi. We call it our Prophet Rasulullah Nabi Muhammad SAW birthday. And we happy for that. And we want to share something with you. This is free for you, for gift. Bila cakap macam tu, dia pula cakap dengan saya, oh I know today is Muhammad's birthday. We are happy for that also. Lah, dia kata aku pun bergembira kerana hari ini adalah Maulidul Rasul. Kita jumpa 1000 non-Muslim, tetapi saya rasa kesian ada orang angkat spanduk Sallallahu ala Muhammad. Bro, cukup kuat bro, kuat lagi nanti kumpulan kita kalah. Sallallahu ala Muhammad. Kita pun jerit-jerit, pakai baju Melayu, pakai songkok tinggi, ada lagi ribbon kat sini. Tiba-tiba dia boleh mengalahkan kumpulan perarakan yang berjubah dan berserban, tuan. Pemenang perarakan Masjid India, kat bawah sini, Masjid India Kuala Lumpur. Saya tengok semua pakai baju Melayu. Tapi ada pula satu kumpulan pelajar-pelajar Hafiz pun angkat spanduk juga. Mereka pun berselawat Sallallahu ala Muhammad, tapi berserban berbagai, berserban, berjubah, pakai celak, pakai ada dipanggil apa? Makonik kan? Yang letak atas ni. Lama dia bawa spanduk, tiba-tiba kalah. Saya tanya dengan orang yang buat hakim markah tu, kau tengok benda apa lah? Orang tu pakai baju Melayu, orang tu pakai sunnah tak menang.